Pisau ni boleh digunakan untuk memotong buah, memotong sayur dan sebagainya. Apa jadi kalau kita gunakan pisau ini untuk menyerang orang? Okay. Nampak? Macam mana satu pisau ini saja boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Lama dah balik? Bila kau nak balik? InsyaAllah bulan depan aku balik. Gaji dah dapat, jangan boros. Hutang belajar, hutang kereta, jangan lupa bayar. Kau tu baru je kerja. Ayah motor buruk ayah tu yang ayah pakai. Dah 20 tahun dah. Engkau baru kerja setahun, dah angkat kereta. Kereta mahal pula tu. Ya, insyaAllah Akmal jimat. Okay, nak gerak dah ni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, nampaknya hujan. Allah, my baby. Allah, apalah jadi kalau kau tak ada. Gaji masuk. Oh yeah. Akmal, kau dengarlah cakap ayah kau tu. Settlekan dulu. Apa hutang-hutang kau yang betul? Takkan nak bagi duit gaji. Tak apa bro. Kau mana pernah dapat barang-barang macam ni? Buy now pay later 3,500. Kad kredit 366. Sewa rumah 900. Nipunya. Asal aku rasa duit aku masih tak cukup je benda ni. Adik. Hello, Dik. Abang, ayah pingsan tadi masa dekat tempat kerja. Hah? Sekarang dia dekat hospital Mawar. Ya Allah. Abang datang sekarang. Doktor cakap kos rawatan ayah RM15,000. Kita mana ada duit. Ayah tak ada insurans. Hospital kerajaan dah penuh. Tak apa. Adik jaga ayah malam ni. Abang cuba ikhtiar apa yang boleh. Abang aku banyak. Aku dah tak mampu nak buat apa-apa dah. Ini semua salah para bodoh ni. Allazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Sebenarnya salah aku. Salah aku yang ikut kehendak. Salah aku yang tak gunakan alat kewangan dengan betul. Untuk betulkan kesilapan aku pergi ke AKPK. Aku berjaya kurangkan hutang-hutang bodoh yang aku cipta. Hasil nasihat AKPK, kereta aku terpaksa jual sebab di luar kemampuan. Hutang kredit dan BNPL aku satukan untuk kurangkan kadar faedah. Macam pisau, boleh kita gunakan untuk memotong. Dan pisau yang sama juga boleh kita gunakan untuk membunuh. Macam tu juga kewangan. Kalau kita beli benda yang kita tak perlu, satu hari nanti kita mungkin terpaksa jual benda yang kita perlukan. Atau lebih teruk, hilang orang yang kita sayang.